Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis, wartawan dari tim TV PSS Suri Aman Channel. Kini saya bersama Encik Irfan, iaitu Supervisor Pesta Buku pada tahun ini. Baiklah Encik Irfan, saya ingin menanyakan satu soalan. Bagaimanakah sambutan pengunjung pada tahun ini? Okey, Assalamualaikum semua. Untuk sambutan di Pesta Buku Pantai Timur untuk tahun ini, untuk warga Kelantan, Alhamdulillah sangat memuaskan. Bermula pada kemarin lagi kita buat event sini. Alhamdulillah start daripada pagi sampai ke malam. Alhamdulillah sambutan sangat memberasakan dan saya harap untuk semua warga Kelantan pakat-pakat mari di Pesta Buku Pantai Timur di Maidin Tunjur di Aras 2. Jadi saya harap untuk warga Kelantan pakat mari lakon di Pesta Buku Pantai Timur di Maidin Tunjur di Aras 2 pakat mari lakon untuk support event kita dan kita harap di warga di masyarakat kita ni, masyarakat Kelantan ni ada insan yang berkualiti untuk membaca dan berpengetahuan tinggi lah. Okey, itu saja. Terima kasih atas perkongsian Cik Irfan yang bermakna tu. Pada kali ini, semoga lawatan ini memberi manfaat kepada kita semua. Sekian itu sahaja daripada saya dan terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum dan bye-bye.